Pada bar menu, pilih komunikasi, kemudian pilih video calls. Kaedah 1, tekan Join Public Meeting jika pengguna daripada institusi yang sama dan mempunyai ID log masuk. Jika pengguna daripada sekolah luar, cari dan pilih nama sekolah tersebut. Kaedah 2, tekan Create Private Meeting, masukkan nama mesyuarat dan jemput peserta yang tidak mempunyai akaun IDC/IDS. Jika kumpulan pengguna terdiri daripada peserta yang mempunyai dan tidak mempunyai IDC/IDS, gunakan kaedah 2 dengan mencipta private meeting untuk semua peserta. Salin pautan mesyuarat dan kongsikan kepada peserta. Tekan mikrofon untuk menetapkan tetapan audio anda. Kemudian, tekan Join Audio. Jika pertama kali menggunakan ciri ini, benarkan akses kepada mikrofon dan kamera apabila diminta. Kini, anda boleh memulakan interaksi secara masa nyata. Ikuti arahan yang diberikan dan tekan ikon maklumat jika memerlukan bantuan. Pertama, aktifkan mikrofon. Tekan untuk menghidupkan atau mematikan mikrofon anda. Kedua, hidupkan atau matikan video. Tekan untuk menghidupkan atau mematikan kamera anda. Ketiga, kongsi skrin. Tekan untuk berkongsi skrin atau tertingkap aplikasi dengan peserta. Keempat, minimumkan atau pulihkan persembahan. Tekan untuk mengecilkan atau mengembalikan saiz tertingkap persembahan utama. Kelima, slide seterusnya. Tekan untuk beralih ke slide seterusnya semasa sesi interaksi. Keenam, panel alat. Tekan untuk mengakses alat lukisan dan anotasi interaktif. Ketujuh, ikon 3 titik. Tekan untuk mengakses menu bantuan. Kelapan, nota dikongsi. Berinteraksi dan berkongsi teks secara masa nyata pada ruang yang disediakan, kemudian simpan hasilnya sebagai file Word atau PDF dalam folder komputer anda. Dan kesembilan, tindakan lain. Tekan untuk mengakses tetapan dan pilihan tambahan mesyuarat.